Halo geng. Hari ni kita ke Nibong Tebal geng. Hari ni saya nak bawa anda ke kawasan tepi laut lah geng. Hari ni kawan saya nak pergi ke satu kilang kuari untuk ambil batu kuari. Okey geng, sekarang ni kita berhenti rehat. Modal daripada Kuala Lumpur nak ke Nibong Tebal dalam 500 lah untuk pergi dan balik. Punca jalan jam dekat Penang ni bukan apa geng. Lori kacau. Apa punya lori lah. Okey geng, inilah estate Getri. Okey, untuk pengaduan anda, Malaysia punya sawit, pemborong utama adalah Lamsun Singapura. Saya sebagai pemain industri di sini ingin bagi tahulah. Estate di Malaysia ni kebanyakan mereka punya pemborong adalah daripada Singapura. Singapura jual ke negara lain. Okey geng, ini adalah lebuh raya daripada Nibong Tebal nak ke Kemunting guys. Saya ambil ni daripada Sabak Bernam guys. Saya tak masuk Utara Selatan sebab saya nak bawa laju, jadi terpaksa singgah tempat ni guys. Bercerita pasal sawit-sawit di Malaysia, 50-50 adalah untuk pasaran Singapura. Okey guys, nanti saya bawa pergi tengok kuari guys. Inilah jalan nak pergi kuari guys. Sekarang ni kita dekat Nibong Tebal guys. Nibong Tebal dekat dengan laut. Inilah jalan nak ke tengok laut. Saya nak tengok jenis batu. Ini bukan kerja murah-murah guys. Kerja ni mahal guys. Batu dengan minyak. Inilah saya cakap ni. Batu ni kalau klien datang, mereka tunjuklah batu ni apa fungsi. Kalau letak bangtu ni dekat tepi laut, insyaAllah lah tak ada masalah lah. Okey guys, lain tu bukit-bukit dekat Malaysia ni, nilai dia bilion guys. Tapi lama-lama akan habis juga. Okey guys, lain tu kalau anda datang ke Nibong Tebal ke Pulau Pinang ke, kita terpaksa menjual komoditi macam ni. Sawit pasir sebab Singapura dia ni otak Israel. Dia boleh jual benda ni satu dunia. Kalau kita ada kilang, ada sawit, ada kuari, kita tak boleh jual, orang tak nak beli. Sebab mereka lebih percaya company daripada Singapura. Company daripada Singapura ni memang ada dalam bursa saham Dow Jones. Bukan bursa saham Malaysia Dow Jones. Jadi dengan ada status yang tinggi, mereka dengan senang-senang syarikat Singapura ni boleh dapatlah banyak projek kat Malaysia. Sebab syarikat mereka ni modal mereka besar. Bayangkan mereka kalau nak beli barang kat Malaysia, mereka boleh bayar harga 3 hingga 4 kali tinggi. Sebab mereka boleh jual balik dekat 10 kali. Tapi bila kita datang dekat Malaysia, kita tak nampak. Inilah batu saya cakap ni. Batu ni mahal guys. Anda tak nampak apa, tapi saya nampak duit sini. Okey geng, kita keluar dulu. Macam itulah kisahnya. Jom kita minum dulu. Okey geng, untuk kerja sebagai seorang salesman ni kena ada modal 500 hari geng. Bayangkan kalau 7 hari, dekat 3,000 lah. Jadi kalau nak jadi susah, nak kena jadi senang, kita kena, orang kata, buat kerja macam ni lah. Apa pun jom kita minum dululah. Okey geng, sekarang ni saya di Pantai Remis. Tadi penat daripada Penang, saya singgah kedai ni, bolehlah makan 5 cucuk sate. Okey geng, daripada sini ke Beruas dekat saja. Saya tak tahu nama tempat ni, tapi tempat ni dipanggil Remis. Okey geng, jumpa lagi, bye.